dia yang kawan saya kena rasuk tu, dia ludah kat muka kawan saya yang duduk tu. Dia macam tu, lepas tu dia gelak. Saya ingat time tu. Tapi bila dia turun, dia masuk rumah tu, member dia tu ada kat situ. Member dia dalam van tadi tu ada kat rumah situ. Tu tinggal. Okey, selamat datang ke Seismik Seram. Dah lama rasa macam kita tak buat Seismik Seram. Dan kita di hujung tahun 2025 Mei. Ya, betul. Dah nak penutup 2025 tutup dah setahun Cukup setahun tapi sebelum nak start ni saya nak tanya macam mana hari tu dengan cerita Seismik Seram dengan Vanida Imran. Ya, saya banter 2 orang. Ada tak? Awak lah bercutinya, kita kiri kanan nak melayannya. Nasib boleh borak. Okey Vanida Imran Uish, banyak cerita. Kita dah cut pun dia cerita lagi. Tapi ada cerita di sebalik ada ni. off record. Okey Zah. Untuk hari ni dengan kita ada tema. Teaser dia adalah berlakunya rasukan. Rasukan. Dia orang tu sendiri kawan dia kot. Kawan dia ke dia ni? So kalau korang nak tahu, kita ada ni lah, the one and only Nani Powers Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menjemput saya ke Seismik Seram. This is first time Seismik Seram kan? Ya, betul. First time saya dekat Seismik Seram. Dan juga kita ada seorang lagi. Dia SLI dia tapau semua. Dia tapau semua. Inilah Mami viral. Tengok dia pun dah seram. Seram tak? Jangan sampai saya marah. Itu anak kau yang seram. Okay, kita nak start dengan cerita macam mana ni Zah? Ceritanya kita nak bagi yang light-light dulu kot. Yang bagi yang light-light dulu. Okay, baik. Kita punya tema kali ni asrama, betul tak? Okay, saya masa saya form 4 dengan form 5 saya sekolah asrama lah. Sekolah mana tak boleh beritahu lah. Okay. Macam ni kita tahu asrama ni selalunya tempatnya keras. Nak lagi asrama perempuan. Sebab apa? Perempuan ni kita, orang perempuan ni orang kata senang diganggu. Diganggu. Lepas tu pula kalau dekat asrama ni selalu ada cerita pasal kalau perempuan ni datang bulan, ada je kisah macam dekat toilet ada yang tak jaga kebersihan. Saya faham. Ni jenis-jenis yang tampal pad dekat dalam bilik air. Itu biasa. Itu memang kat asrama saya pun pelik. Kenapa? Maaf celah. Memang benda tu berlaku ke? Memang berlaku. Berlaku Domi. Tak tahulah apa ke habit diorang ni. Tu saya pelik macam apa motif dia. Kau nak tayang apa? Sama je merahnya pun. Betul. Tak payah tayang. Kita tak tahulah ada pertandingan apa tak tahulah. Paling banyak pertandingannya ke tak tahulah Wallahualam. Tapi benda tu memang berlaku lah. Memang berlaku. Jadi sebabkan perangai macam tu, orang lain yang kena ganggu. Dia efek kat orang lain. Macam tu. Jadinya dulu masa yang saya ingat lah satu kejadian ni, banyak juga masa kalau asrama kita ada waktu prep tu maksudnya kita lepas sekolah, kita kan sesi pagi. So petang tu kita ada prep kat bilik prep. So ada satu ketika tu budak perempuan ni saya tak ingat lah junior ke ataupun batch saya, dia diganggu masa kita orang tengah prep lah. Masa kita orang tengah prep, tiba-tiba macam dengar jerit. Macam biasa perempuan kan kalau ni kan macam menjerit tu, saya tak boleh nak tiru lah dia punya jeritan tu, tapi benda tu kecoh masa tu. Lepas tu dengar cerita katanya sebab dia memang dia boleh nampak benda-benda ni, and adalah satu benda yang dia buat menyebabkan dia diganggu. Lepas tu diorang cakap ni tadi dia ada ni dia menegur atau bergurau macam itu. Bergurau. Dia bergurau dengan kawan-kawan dia. And then dia macam cakap, dia borak pasal benda-benda mistik ni lah. So macam dia pula masa tu tengah haid. So dia punya cara gangguan tu, dia macam menjerit tiba-tiba, and then macam saya ingat lagi diorang macam pegang kaki dia, pegang tangan dia, macam memang agresif lah. And then panggil lah warden. So cakap budak ni tiba-tiba meracau ni kan, macam tak pernah jadi pula macam gini kan. Tu warden, masa tu warden panggil ustaz, kena ruqyah lah budak ni. Tapi itu macam first time ke Dania tengok orang kena rasuk? First time. Itu first time. Macam mana Dania? Depan mata ni orang kena rasuk. Sebagai orang yang macam kan, ada orang memang hijabnya terbuka. Macam kita ni alhamdulillah kita tak nampak kan. Kita bukan jenis nampak-nampak kan. Tapi bila saya tengok kejadian tu depan mata, macam
okay macam ni rupanya orang kena rasuk. Ramai tak yang pegang, kata ada orang pegang dia. Maksudnya memang masa tu ustaz suruh pegang pegang tangan, pegang kaki macam itulah sebab nak keluarkan benda tu kan. So ustaz tu saya ingat saya diorang cerita-cerita daripada budak dom dia, katanya memang ustaz keluarkan benda tu dari kaki lah, dia tarik macam tu, dia tarik keluar tu dari kaki tu budak tu. Tapi kan Dania kata Dania sekolah asrama perempuan. Daripada form 1 ke form 4? Tak, form 4 form 5 je. Saya Form vocational. 4 dan form 5. Benda tu berlaku pada form 5 ke form 4? Masa form 4 lah. Masa saya first year lah. Kira first year dah kena dah. Kena dah experience orang dirasuk. Sebelum masuk sekolah, sebelum Dania masuk pernah sekolah encounter? Tak pernah. Macam tu saya tanya tu. Itu Macam first mana time. Dania first time tengok orang kena rasuk ni Kita masa tu betul ke dia ni? Kita macam kita cakap pahal budak ni macam tu. Tapi kita tak adalah macam rasa terlalu takut ataupun macam sebab before tu kita memang tahu budak asrama ni korang ready je lah akan ada benda je jadi ni macam tu. Senior pun dah macam benda ni biasalah, biasa kena ganggu ni memang biasa dekat asrama. Macam itu. Budak dom saya pun pernah kena. Itu pun dah kena. Itu ada cerita itu tu. ada cerita Okay, juga. kita stop dulu sekejap. Sabar sekejap. Kita relax dulu. Ni kita bagi light Sebab dulu. saya dengar Dania ni dengan Nani sama sekolah. Ya, betul. Ni mana junior mana senior? Saya senior. Senior saya. Saya batch 2010 Hormat sikit 2011. Tak sangka jumpa kat sini lah. Betul. Kita orang masuk sini. Panjang berjumpa jodoh balik. korang. Betul. So Okay. kes ni adakah bersangkut juga ni sama sekolah yang sama yang berlaku ni? Sekolah yang sama. Ya, Uish, betul. Sekolah yang Memang sama. betul lah keras lah Memang sekolah tu seram ni. lah. Boleh tahan Sebab ni. belakang sekolah kita orang ada tanah perkuburan. La ilaha. Memang buka tingkap tu memang nampak lah. Ya. Tanah perkuburan Terus? tu. Betul. Bawah tu pula kita orang sidai baju memang situ memang menghadap. Oh, dom tu dekat dengan belakang Ya. kubur. Ya Ya, Allah. building asrama perempuan, belakang tu tanah perkuburan. Okey Dani, sekolah yang sama. Sekolah yang sama. Okay, ada seorang kawan saya ni lah. Saya tak boleh cakap lah nama dia. Saya masa kenal dengan dia tu, kita orang adalah dapat tahu dia ni background family dia ada macam benda tu lah. Macam ada maksudnya keturunan. Okay. Okey. Sebab lepas tu ada juga dia macam tak nak kawan dengan dia sebab takut benda tu kan. Takut kacau. Tapi itulah kita orang macam biasalah sebab tak pernah kenal lagi kan. So pada satu hari ni lepas daripada prep malam, saya memang seharian duduk dengan dia lah. Memang cerita belajar lah sangat kan dengan dia semua. So masa tu prep dah habis, kita orang nak naik balik ke dom lah. So masa naik tu macam biasalah kita orang sembang-sembang apa. Tapi lepas tu tiba-tiba mood dia macam berubah tau. Dia macam bukan jadi macam happy go lucky. Dia macam senyap Secara tiba-tiba. Masa lepas saya masa nak habis prep tu, dia dah macam berubah tau mood dia. Tapi saya tak perasan lagi masa tu. So masa on the way nak naik tangga tu, saya still lah bercakap dengan dia. Weh, kau kenapa? Kau okay tak? Apa semua. Tapi dia macam senyap je tau masa tu. Masa tu memang dia macam, saya rasa macam something Dekat dah dekat tangga dom. masa nak naik tangga, nak naik dom kita orang naik tangga lah. Saya tingkat 3 ke? Berapa 4 tingkat Kita ada 4 ke 3 macam tu lah saya naik dengan dia. Tapi masa sepanjang nak cakap tu, dia memang diam je tau. Dia senyap je. Muka dia pun dah macam berubah masa tu sebenarnya. Dunduk ke bawah ke? Dah lah saya masa tu memang saya berdua sahaja. Memang saya berdua sahaja jalan dengan dia masa tu Tak ada orang lain semua, tak ada lah. Macam diorang dah naik dulu, kita naik lambat sikit lah. So saya pun cakap dengan dia semua, kau kenapa ni kan? Tapi dia still diam masa Diam tu tau. je. Dia memang tak bercakap. Tapi muka dah berubah, saya dah nampak Maksudnya dia dekat tangga tu tercangap macam tu je. Dia macam jalan pelan-pelan. Ui, apa keberanian Tapi kau saya Nani macam ni lah. tu? Saya macam cepatlah. Saya faham tak? Kita macam nak cepat naik lah. kita macam tak tahulah benda dia dah ada benda tu, kita tak tahu. So kita buat macam relax biasalah. Saya pun tak rasa apa-apa. Bulu roma naik ke, dia tak ada rasa apa-apa lah masa tu. Cuma macam pelik lah kenapa dia tiba-tiba macam tu. So naik masa tu saya ingat lah masa ni kawan-kawan saya semua dekat toilet, diorang tengah cuci muka tau. Diorang tengah cuci muka. So kita orang tandas sebelah kiri. Okay. So naik tangga, kita orang punya dom belah kanan. So yang dia ni pergi dekat toilet tu, dia pergi tutup lampu dekat toilet tu tau. I macam nak, kau kenapa main tutup macam tu kan? Sebab dia bukan selalu macam tu lah. Bukan macam tu. Lepas tu dia
dia dah tutup tu, dia pergi kat bilik, ada bilik iron tau sebelah tu, bilik gosok kan. Dia pergi situ, dia duduk, lepas tu dia gelak tau, dia macam ni senyap. Dia macam seorang macam macam tu. Dan start kat situ lah saya dah macam something wrong though. Macam pelik dah ni. Saya macam Kalau aku lari dah. Weh macam dia, saya panggil dia, weh kau okey tak? Macam tu. Saya mau panggil tapi dia duduk, dia macam cangkung, dia gelak. Cangkung. Dia macam pergi kat tepi, dia macam cangkung tu, dia macam gelak. Saya ingat time tu saya macam tapi saya dah macam dia macam tak tercakap tau. Time tu saya terus balik dom. Tinggal Saya tinggal saya dah macam benda kau ni kan. Macam tu lah saya dah macam seram dah. Dah seram dah masa tu. Sebab kawan-kawan saya pun dah macam, diorang semua nampak dia kat luar, dia dekat dalam tu seorang orang panggil dia pun dia macam tak memberi respon. Lepas tu dah tu semua time kat situ dia dah kena macam, dia dah macam mengilai-ngilai macam tu dia dah start ngilai. Waktu tu awak dah caw Saya dah caw tapi saya dengar lah tapi dia dah macam pelik Okay. Tapi dia dah masuk dom pula masa tu. Dia dah masuk dom. Time kat dom tu dia dah macam sorang-sorang dekat ujung, kat ujung penjuru tu. Dia dah start macam penjuru sana dia duduk. Dia duduk macam sorang-sorang dekat penjuru. Nak katakan budak dom dia ni macam dah tahulah dia ni. Okay, tapi walaupun dia ada benda tu, tapi dia tak selalulah macam kena keluar, macam tu macam tu. So kali ni memang agak macam menyeramkan lah. So dia seorang-seorang kat situ, dah kita orang semua dah macam lain macam dah. Dia dah start macam ngilai sampai tak silap saya cermin dom tu ada tingkap tu ada pecah lah. Ada. Kuat lah. Betul. Mengilai. Masa awak mengilai Dia dah macam yang menjerit ke macam mana? Dia dah macam faham tak? Suara dia pun dah bertukar masa tu. Dia dah macam berubah. Dia dah macam berubah. Lepas tu macam nak mencederakan diri dia. Macam tu. Time tu Nani nampak tak dia? Ke yang ni macam tu, Nani dah lantak engkau lah, aku dah tak masuk campur. Masa dia kat dalam dom tu saya dah tak nampak, tapi saya dengar. Sebab saya dom sebelah dia je. Saya memang dom sebelah dia. Tapi masa tu memang dah kecoh lah. Macam dia ni dah kena kena panggil warden semua dah ni apa semua kan. So kita orang pun panggil warden, tapi masa tu warden tak datang terus lah. So macam budak-budak dom je yang handlekan dulu. Macam tu kan. So macam dah tahap tu memang semua orang dah kena pegang dia masa tu. Baru dia cerita lah. Dia cerita kat mana yang dia tak sedar. Maksudnya dia tak sedar dah. Rupanya masa saya naik tangga dengan dia tu, dia kata dia tak ingat pun time tu. Dia kata itu bukan dia sebenarnya macam contoh saya berjalan dengan benda tu dah time tu. Saya pun ada cerita benda yang sama. Sebab saya pun sekolah asrama. Geng-geng asrama berkumpul. Sama juga. Dia macam jenis yang ada keturunan. Tapi yang trigger dia benda ni adalah dia nampak dekat ampayan. Dia nampak dekat luar. Dia nampak, biasa orang tengok kat serokok asrama. So kat tepi tingkap macam tu, dia nampak ada benda, rasanya putih anak kot. Macam benda putih lah. Benda putih bertinggik kat ampai. Dekat ampayan tu. Dan dia terbang ke tangki macam tu. Faham tak? Macam kan ampayan ke bawah, dia akan dia naik ke tangki. Dia perasan benda tu. Lepas tu dia duduk diam-diam. Tiba-tiba macam tu lah macam ni. Dia akan senyap. Tiba-tiba bayangkan kita tengah borak-borak ni. Wah. Tiba-tiba dia seorang yang senyap. Dia senyap-senyap, dia tidur. Okay, tidur. Biar je lah kan. Borak. Kejadian ni dalam dom lah. Dalam dom. Dia buka mata, dia dah terbeliak. Dia dah bergaduh. Tapi benda ni berlaku, seorang kena rasuk. Datang lagi seorang. Totalnya 7 orang kena rasuk satu malam. Astagfirullah. Laki lah. Disebabkan katanya, saya tak tahu nama benda ni. Sebab saya tak terlibat, sebab saya baru je masuk teknik kat situ. Katanya masing-masing ada keturunan kot macam tu kan. Jadi seorang ni bila dah kena rasuk, yang keturunan itu dia macam marah. Dia macam trigger. Dia macam trigger. Dia trigger. Dan bila dia trigger sini, sana pun trigger juga. Sana pun trigger sana, trigger dah sampai 7 berkumpul orang pula. macam tu. Betul. Ada juga macam tu. Sebab ada ceritanya sampai seorang ni, saya ingatlah nama kawan saya ni. Dia sebab dia ada keturunan kan, sampai pun dia cangkar lantai lah semua. Kononnya macam ini macam saka harimau macam tu lah. Saya pun bukanlah counter member kena. Lepas saya tanya Nani tu sebab ada benda yang trigger tu. Dia kata, masa tengok ada, dia cakap dia ada nampak sebab
Tak silap saya masa kat bilik Ayin tu, sebelum dia cangkung tu, tak silap saya dia ada pandang tingkap. Kan tingkap tu kan terus menghadap ke tanah perkuburan. Lepas daripada tingkap tu baru dia cangkung, dia gelap. Kalau saya ingat balik lah. Okay, round tu ting 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 dan ya. Okay. Yang ni dah macam middle sikit. Okay, Bak datang middle. Okay, ni pasal budak dom saya. Okay. Dia pun kisahnya tak silap saya. Minta maaf kalau tengah tengok ni kalau saya salah cakap, tapi rasanya dia pun ada keturunan juga. Keturunan. And then dia ni orangnya jenis suka macam buat lawak. Buat lawak. So kita orang satu dom, tak silap saya masa tu ada 12 ke 14 orang dom kita orang. Okay, ni bilik kan, bilik dom, pintu. Okay, katil kita orang ni penuh lah, ada macam tu dia pusing. Katil saya dua katil dekat tengah-tengah. Dekat tengah. So kita orang ni pula satu dom ni, kita orang kalau macam main game ke apa, kita orang akan main ramai-ramai lah. Macam okay, seorang okay, jom main game ni. Okay, kita start. Kebetulan pula ada satu malam tu budak ni dia gurau-gurau, dia suka macam nari-nari lagu dandut tau. Dandut. Tiba-tiba malam tu dia macam dandut, tiba-tiba kuda kepang. Dia macam tiba-tiba dia macam menari kuda kepang, tarian kuda kepang. Macam kita tahu kuda kepang ni adalah tarian yang berhantu orang panggil, macam memanggil lah, menyeru lah macam tu lah. Macam menyeru. Dia naik, orang kata naik syih. Naik syih. Okay, so bila dia start macam naik syih tu, mula-mula macam suka-suka je gelak-gelak macam dia dengan dia buat kuda kepang tarian tu. Ya. Saya tak ingat dia guna prop apa. Tapi macam tu lah, macam secara gurau-gurau. Secara gurau-gurau. Menari macam suka-suka macam sambil nyanyi-nyanyi tu, gelak-gelak macam biasa kan. So kita orang ni, yang lain ni macam saya masa tu saya tak join lah, tapi saya nampak lah sebab dalam dom kan. And then kejadian dia waktu malam lah. Waktu malam. Tak silap saya malam Jumaat ke? Malam Jumaat masa tu. Sebab kita orang setiap malam Jumaat kita orang akan baca Yasin ramai. Kat surau kan? Macam baca Yasin ramai. So masa dia tiba-tiba main kuda kepang tu, kita orang dah cakap, janganlah benda ni takut jadi apa-apa. Kita orang macam budak-budak lain ni, dah stop. Okay, saya bagi nama dia Lily lah. Okay. Lily bukan nama sebenar. Okay. So orang cakap, Lily dah. Jangan main-main dah. Benda ni bahaya doh. Jangan buat gurau. Sekejap lagi kan datang betul lah. Ada seorang ni cakap lah. Lepas tu saya pun saya ni jenis heartless sikit. So saya macam jadi kan aku tak tahu macam tu. Macam kau jadi lah, pandai kau orang settle Itu aku tak ambil pot. Saya macam tu lah. Lepas tu ada satu ketika tu di mana masa tu kita orang macam dah nak tidur. Dia kan asrama ni kan kita orang akan tutup lampu macam pukul berapa ni, tak 11 ke 12 kita tutup lampu. 11. Macam itulah lebih kurang. So tiba-tiba dia ni punya suara tiba-tiba bertukar. Suara dia suara yang nyaring tau. Tiba-tiba suara dia bertukar garau. Dia macam macam tu macam lepas tu kita orang macam kau kenapa weh? Lepas tu yang lain ini dah kena lah ni, hands orang dia kata rasa dah ni. Lepas tu dia mengilai juga daripada suara garau tu. Tiba-tiba dia mengilai gelak-gelak macam tu. So kita orang kecoh lah macam weh panggil warden. Panggil warden. So kita orang tak tahu nak settle macam mana. So panggil warden. Lepas tu warden kita orang ni pula datang. Cakap dia terus, tak silap saya dia bawa terus. Masa tu ustaz tak ada lagi, so warden dengan kita orang saja. Lepas tu buat bulatan kita orang, dia masa tu kat situ kita orang semua buat bulatan, baca Yasin lah. Baca Yasin and then warden cakap korang baca Yasin. Kita orang dulu kalau apa-apa warden suruh baca Yasin kan. Baca Yasin ramai. So baca Yasin masa kita orang baca Yasin tu dia macam panas tau. Dia macam lagi dia macam panas macam mengilai dan lagi kuat dia punya mengilai. Ada tak orang tu pegang dia kat dalam masa tu? Masa tu kita orang dah cakap pegang. Okay. Pegang dia. Tapi dia tak mencederakan sesiapa lah. Cumanya dia bertindak agresif and macam dia pandang mata salah seorang budak dom. Macam pandangan dia tu memang pandangan yang kita tahu okay ni bukan kau ni. Memang pandangan yang menyeramkan. So dia dah mengilai macam itu. Rasanya jin yang masuk dalam badan dia tu macam ada cubaan untuk ikut juga baca Yasin, tapi dia macam baca sekali benda tu suara garau. So kita orang ni pula
Masa tu dah macam clueless lah. Warden macam mana nak buat kan, macam pegang tangan dia, bacalah segala benda lah, bacalah ayat kursi. Sepanjang tu pun mengikut. Ya, dia tak keluar lah. Benda tu memang dalam badan dia macam tu. Seperti kejap-kejap dia gelak. Macam korang tengah baca, dia ikut-ikut lepas tu dia gelak-gelak. Dia macam menganjing kita tau. Dia macam menganjing kita. Dia macam macam tu kan. Lepas tu ada seorang ni, dia lemah semangat. So bila dia tengok member tu macam itu, tiba-tiba dia ni pula macam jerit. Histeria. Histeria. Apa Nani cerita, dia nampak dekat tingkap. Lepas tu apa? Ada sambungan ke? Kisah tu tadi ada sambungan. Sebenarnya ada sambungan. Lepas kan saya cerita last tu kan, saya keluar sebab dia dah masuk dom tu kan. Okay, saya cerita sampai situ kan. Okay, lepas dah saya masuk dom saya, betul. Lepas tu dah kecoh lah dom sebelah tu. So diorang dah start keluar, orang-orang dalam dom. Sorry, ni sebelum cerita nak exam ni kan? Sebelum. Okay. Maksudnya sambungan tadi sambungan tu. dom tadi. Yang lepas dom. Okay, saya masuk dom balik. So dom sebelah tu dah kira dah kecoh lah. Diorang dah macam, diorang dah panggil dom sebelah, tolong apa. So waktu tu saya keluar balik, saya masuk balik dom tu. Saya tengok, like, kita kan nak tengok kan, macam kawan nak tengok lah kawan aku ni apa hal tapi dia masa tu dah ada orang pegang tau. Macam kawan saya lah. Kawan saya ni pula badan dia besar. Yang kena rasuk tu tak besar lah. Maksudnya ada kawan saya yang tolong tu, badan dia besar tau. Sampai dia duduk atas kawan saya tu. Sebab budak tu dah, faham tak? Dia dah macam macam susah nak kawal lah. So kawan saya tu dah duduk atas dia tau. Still bergerak. Dia macam, dia kuat, saya tak tahu macam mana dia kuat sampai orang tu pun nak jatuh tau. Macam tu. So saya ingat ada orang kata minta tolong pegang dia punya tumit kaki untuk baca. So saya lah salah seorangnya. Allahuakbar. Saya salah seorangnya. Kawan saya sebelah. Saya baca. Adalah siapa saya baca. Masa tu kita pandai kan. Adalah kita baca. Tapi masa tu saya takut juga. Tapi orang tu kata jangan terlalu takut, jangan terlalu berani. Jangan tunjuk kan, takut. So kita pun peganglah tumit kaki tu dan baca je lah kan. Baca. Dahsyat ni. Pawang punya. Saya Power siap. kita baca. Tapi alhamdulillah lah tak ada kena apa-apa. Tapi yang masa tengah baca tu, saya dengan kawan saya tu baca tu, dia yang kawan saya kena rasuk tu, dia ludah kat muka kawan saya yang duduk tu. Dia macam tu, lepas tu dia gelak. Saya ingat time tu. Dia gelak. Saya bukan kona dia. Saya dok. Tapi waktu tu saya baca, saya macam kita dah macam takut lah. Speechless lah. Tapi awak tetap baca juga. Saya tetap baca. Pegang kuat tu. Sebab orang kata pegang kuat, jangan apa tu, jangan bagi lepas benda macam tu. Ni sebelum ustaz sampai. Ni sebelum tapi masa tu diorang ada budak dom tu dah panggil lah. Dah panggil. Cuma diorang tak naik lagi lah. So kita orang handle dulu lah time tu. Siapa Nani sebenarnya? Tapi saya dapat rasa lah macam getaran tu dia macam lain macam. Dia macam kuat. Tak betul. Betul. Dia nak ni kan, dia tak bagi kita pegang. Betul. Dia tak nak bagi kita pegang. Dia akan macam, dia punya getaran tu sangat kuat. Time tu awak tengah baca pula. Saya tengah baca, saya pegang. Saya picit kuat je tu, yang dia macam ludah tu dia gelak-gelak. Aku tak tahulah aku salah baca ke apa. Tapi saya apa yang dibacanya ni? Kalau dia boleh kongsikan. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Tapi adalah surah. Ada surah yang dia suruh baca. Ya, betul. Tapi surah tu pendek je, pendek dan tapi senang. ulang betul, baca betul. ulang. Okey. Tapi sumpah saya tak ingat surah apa. Time tu. Dan time tu lah baru ustaz datang apa semua. Barulah dia cerita kat saya sebenarnya tu masa saya jalan tu bukan dia. Saya jalan dengan benda tu rupanya. Okey, alang-alang sambung terus cerita exam tu. Okey, malam dah habis tu. Kita orang tak palaukan dia lah. Kesian dia. So kita orang buat apa? Ada orang semua rapatkan katil, tidur sekali. Katil kan single. Orang rapatkan manjang, tidur sekali. Dia duduk kat tengah. Dah habis cerita. Alhamdulillah. Kita orang tak adalah palaukan dia. Okay, so tak silap saya esoknya tu exam tau. Esoknya ke? Esoknya. Cerita lain lah. Tak, orang yang sama. Esoknya tu. Dia macam baru berubat. Dia macam bersambung. Betul lah sekolah ni sekolah korang ni Okay, exam so esoknya. exam tu esok. Masa tengah-tengah exam tu saya bukan kos sama dengan dia lah. Saya kos lain. Tapi kelas kita orang berdekatan lah. Dia kena juga time exam tu. Sebab saya dengar dia dah macam suara meracau. Kita boleh dengar kan macam dari jauh orang macam lepas tu dah kecoh. Saya nampak cikgu-cikgu macam pergi kat kelas tu tau. Macam daripada belakang semua. Tu saya tengok cikgu keluar tarik budak tu. Rupanya dia Lagi sekali. Rupanya
tak habis benda lagi tu tak habis lagi. Betul, benda tu tak habis lagi sebenarnya. So lepas tu saya tak ingat dah. Lepas tu cikgu dah bawa ke bilik guru semua kan, sebab kita orang kan tengah exam masa tu. Ni time tu bukan exam SPM Bukan percubaan. Macam ujian macam tu Biasalah, lah. Macam biasalah macam tu. Tapi lepas tu lepas ada okey semua, tak ada dah. Lepas daripada exam tu dah tak ada dah lah. Tak ada dah lah sampai situ lah. Dia pun tak pernah kena dah. Dia ada kena, tapi yang paling teruk dia pernah kena lah. yang ni lah, Extreme. yang ekstrim sampai dia nak Tapi lompat kalau kena semua pun Nani kan ada kan. jangan. Dah pawang dah tu. Nani dah tahu mana saluran dia tu. Saluran keluar tu. Aduh. Pandai Sebab teknik orang dia. kata kalau Tak kuat. Kalau tak kuat, Betul. maksudnya sekali dah masuk dalam badan, benda tu betul. dah ada lubang. Saya So, macam takut lagi senang sebenarnya. nak kena. Bila dia suruh tu saya sebenarnya takut. Sebab Ya, dia orang takut. kata boleh tak seorang pegang. Ha, So tu dah tak, semua dah tak berani masa tu. Ah. Semua dah macam tak nak takut semua. So macam saya je yang macam faham tak? Bukanlah kita nak kata berani, tapi Sebab macam kawan. Oh. Sebab dia orang kata kena pegang juga benda tu, takut. Siapa yang pun. cadangkan tu ya? Ada. Dia tak buat je. Bukan. Dia kawan saya yang seorang tu lah, dia macam Dia lah yang adalah menyuruhnya. Oh, Nani dia menyuruh macam saja. dia macam berilmu sikit lah. Dia tahu baca-baca dia lah. tahu. Okey. Apa Dia dia pegang, yang dia tak pegang. Oh, dia Oh, dia pegang pegang juga. juga. Dia macam Dia yang kena pegang ludah tadi tu. dua-dua. Yang ludah tu kat atas tu maksudnya ada 3 orang Allah tau sebenarnya. Allah. Dia nak penutup ni biasanya yang baru terjadi tu tak ada. Ada kisah. Kejadian ni bukan kisah asrama, Okey. tapi terjadi dekat suami saya sendiri. Oh you. Oh, okey. Sebab suami saya ni dia kerja production. Production mana tu yang tahu YTJT lah. So kejadian yang first ni berlaku masa dia ada shoot satu music video. Music video cerita untuk OST cerita hantu jugalah. Cerita seram. Okey. So nama penyanyi ni tak silap saya penyanyi baru. Okey. Yang untuk OST cerita ni. Alright. So dia masa tu suami saya ni bawa van production. Dia pick up artis ni dengan suami dia, dengan a few lagi kawan dia lah yang macam tolong handle bahagian prop lah macam tu. So dia pick up dia dekat rumah artis ni, sebab kawasan tempat diorang shoot ni dekat juga dengan rumah si penyanyi ni. Alright. And then tempat tu memang tempatnya gelap lah. Diorang kalau shoot MV seram ni kan memang diorang cari tempat-tempat yang terbengkalai, tempat-tempat yang macam ni kan, yang ada yang tak ada orang kan. So masa tu malam dia nak park van lah. Dia lepas dah pick up artis ni dengan suami dia, dia pergi park van dia dekat satu tempat ni, macam set kat sini, and then nak parking van ni agak jauh jugalah. So kawasan lain lah sebelum sampai ke set tu. So masa tu dia drop dulu artis ni dekat set, and then dia pergi parking. And then ada seorang kawan dia, budak office juga, dalam van tu juga, tapi duduk bahagian belakang. Dia duduk dekat bahagian van bahagian belakang dengan prop-prop semua. Masa tu dia cakap dekat kawan dia ni, weh aku park van kat sini, sekejap lagi kan kau bawa turun barang macam tu. Tu yang member ni dia pula perempuan. Okey. Member ni cakap okey. Member dia cakap okey lah. Lepas tu lepas dah shoot separuh jalan tu, tak silap saya dia kena patah balik kot, macam kena ambil barang dekat rumah si artis ni. Lepas tu masa dia patah balik, dekat dalam rumah artis tu pun ada staff lain yang standby. Untuk standby untuk apa saya tak pasti. Tapi bila dia turun, dia masuk rumah tu, member dia tu ada kat situ. Member dia dalam van tadi tu ada dekat rumah situ. tu. Tinggal. Ada kat rumah. Ada kat rumah tu dengan member lagi seorang. Dia ada 2 orang budak perempuan. Dia orang ni memang satu team, 2 lelaki 2 perempuan yang main lah, main staff lah. So benda kawan dia ni saya letak nama dia Aina lah. Okay. Dia kata Aina, nah aku tadi bukan aku suruh kau turun ni pergi kat set. Aku dah tadi kat sini. Siapa yang dalam van tadi? Duduk belakang sekali dalam van. Ya, dalam van bahagian belakang kan gelap kan malam kan. Ni Haziq. Ya, betul. Aku meremang tiba-tiba. Aku meremang tiba-tiba. Ya, jadi kalau nak ceritakan macam tu, kan bila pergi set yang first time pergi set ni, kira ramai lah.
Ramai. Termasuklah dia. Termasuk dia. Dia jadi Aziz, yang lain boleh sahihkan cerita. So dia bila dia tengok member dia dekat rumah tu, tadi Kak aku suruh kau turun dulu kan. Lepas tu dia kata, aku duduk tadi kat sini. Member dia kata, tak bukan tadi kau ikut sekali ke ambil ni. Lepas tu kita pergi set kan, aku suruh kau turun. Mana ada tu, member dia kata. Lepas tu dia baru teringat macam masa dia suruh member dia turun tu, member dia cakap okey. Tapi okey tu nada dia macam okey. Okay. Suara dia macam garau macam okay. Tak nampak muka pun. Tak nampak muka nampak? Sebab dia macam dia ingat macam member dia tak adalah macam cakap tu pandang. Maksudnya Aziz kat depan tengah bawa. Dia drive. Okey. Lepas tu dia cakap kau turun dulu. Bawa barang. Member tu kat belakang sekali. Kira macam dia suruh member dia ni ikut sekali dengan artis tu pergi kat set dulu. Lepas tu dia macam gitu. Tapi dia tak, dia macam oh shit, dia macam tu kan. Okay, lepas tu dia tu kau betul member dia tu kan. Lepas tu dia okay, tak apa, bukan kau tu. Ada macam tu. Macam tu je, habis macam tu je. Tapi habis tak ada pula Aziz pergi tanya, tadi kan korang yang dia tanya artis tu kan, tadi korang dia ada kan. Diorang macam habis kat situ. Sebab masa tu shooting pun tak habis. Diorang macam malas lah nak membesar-besarkan cerita. Dia macam keep it habis kat situ je lah. Tapi diorang pun antara diorang macam apa benda kau ni, dia kata kan. Siut bukan aku doh, dia kata. Macam tu. Lama lah maksudnya. Taklah maksudnya Aziz bawa ke situ. Ingatkan member dia, padahal member tinggal kat rumah. Membernya dekat rumah tu lagi. Artis lagi. Aduh, siapa tu? Tumpang. Menumpang. Okay, dia, yang ni seorang je lah kat belakang tu kan. Macam tu. Okay, tu habis satu cerita. Tapi ada lagi satu. Ni yang paling latest lah. Ada lagi. Apa yang latest? Berlaku di Pahang. Ada satu filem ni, filem hantu juga. And diorang shoot dekat kawasan, dia macam museum ke, tapi terbengkalai and memang jauh ke, dia macam hutan tapi atas air. Okay, saya masih tahu. Ada macam orang pernah buat paranormal ke apa situ. Okay, teruskan. Dia atas air kawasan dia. Tapi macam biasa selalunya kru-kru ni diorang akan park kenderaan diorang macam jauh sikit. Untuk nak masuk dalam tu memang kena lalu hutan lah. Lalu hutan untuk baru sampai tempat tu. Dia macam building lama lah. Dia macam building lama dalam hutan. So kau nak lalu situ memang kawasannya hutan tebal kan, jadinya seram lah. So masa ni pukul 2 ke 3 pagi. Sebab diorang memang shoot tengah malam. Diorang shoot malam sampai ke subuh. Sampai ke subuh diorang shoot, baru habis. So ada satu malam ni suami saya ni dia belum dipanggil lagi. Macam dia tak in charge lagi lah untuk tolong apa-apa. So dia cerita yang sama. Dia ni van juga. Dalam van juga berlaku cerita ni. So masa tu dia park van dekat kawasan, dia bukan nak kata tempat parking, tapi jauh juga daripada set tu. Nak jalan kaki dalam 5 ke 10 minit juga baru sampai ke building tu. So dia keluar, dia nak parking, dia nak tidur. Dia sebab dia penat kan, dia nak tidur kejap. Konon macam nak take a nap lah. So dia bagi tahu member dia, aku nak tidur je dalam van. Nak sorang-sorang. Sebab dia ni macam, dia okey je. Dia macam tak adalah macam terikut-ikut, takut ke apa. Sebab dia tak fikir pun kan. Lepas tu tak fikir, ada tak fikir. Memanglah seram tu ada, tapi dia kata nak buat macam mana. Sebab member dia yang lain semua dekat set. Ada ni kan, dia masa tu tengah gila-gila dengan member dia lagi seorang. So dia ambil yang time pagi punya. Okay, so masa dia pukul 3 pagi tu dia tidur. Dah lena tidur ni, dia ni jenis berdengkur. Dia ni jenis berdengkur. So masa tu senyap lah, sunyi dalam van. Okay. Dalam kereta kru yang lain pun memang tak ada orang lah, sebab semua dekat set. Okay, dia seorang. Aku tak tahu kenapa dia berani sangat. Penat. Time tu penat. Agaknya maybe dia macam nak cari tempat nak tidur. Sebab dekat set memang bersepah-sepah, macam tak ada tempat nak lepak kan. Lepas tu dia tidur. Tiba-tiba dia tengah tidur tu macam dengar bunyi suara lelaki. Dia kata suara yang sangat garau and macam berdengkur, yang macam nak tiru dia berdengkur. Macam tu. Macam menyaut lah, dia dengkur. Benda tu ikut pula. Dia member, dia macam tidur lena tak lena jugalah. Tak adalah tidur memang dah lena. Macam tu. Tapi dia terdengar. Dia tengok macam belakang van. Dalam van. Van yang sama. Wallahualam, rasanya sama kot. Lepas tu dia
dia ni pula cik pasal lah kan. Dia pergi pusing, dia tulis macam, oi, apa tu? Dia macam tu. Lepas tu benda tu diam. Dia nak sambung tidur. Dia sambung tidur, dengar lagi macam macam tu. Waktu dia lepas tu dia curang, terus keluar, pergi set lari. Dia terus lari pergi ke set. Macam tu. Tapi nasib baik time dia lari tu tak ada. Dia tak sergah weh. Tak sergah. Tapi memang banyak kejadian mistik lah dia cakap. Ada yang pelakon kena rasuk, kena ruqyah. Tapi dia punya experience tu dah cukup dengar tu, dah cukup dah tu. Ya, cuak kan. Tu saya tanya dia balik rumah, sebelum balik rumah ni dah mandi bersih-bersih belum? Sebab kita ada anak kecil. Ya betul, takut bawa. Takut juga kan. Nasib baiklah so far, nasib baiklah tak ada apa-apa. Kalau kau dalam kereta duduk seorang-seorang, memang tak sunyi weh. Kedap memang sunyi. Dia pagi meh. Dalam kereta kan biasa kedap kan. Kau tidur memang seorang. Kau tiba-tiba terdengar bunyi. Kalau aku dengar, aku dah caw yang first time dengar, aku dah caw dah tu. Berani lelaki dia berani. Dia macam berani. tu je ada. Asal berani sangat dia tu. Tak menegur masalah. Itulah aku cakap. Kenapa kalau takut putoleh pandang depan dia kecak. Jangan cakap ada kan. Macam nasib baiklah tak nampak. Dengar tu macam dia kata dengar tu okey lagi lah. Nampak tu janganlah dia kata kan. Sebab member dia yang seorang tu pun kena juga macam tu. Sama bunyi. Di tempat yang sama. Kira macam tempat tu memang berhantu lah. Kerah. Yang member dia tu kena apa? Member dia tu macam benda tu mengikut and bunyi macam dari set nak ke tempat prop. Ke dalam dekat area van ni semua. Dia jalan macam biasa je, tapi dia dengar macam orang ikut dia, tapi bunyi macam macam tu. Macam bunyi macam faham tak? Macam kalau kita jogging kan kita mengah kan. Bunyi mengah. Kenapa dia ni macam yang mengikut bunyi tau tak? Dia macam ada orang ni. Tapi dia kata dia tak toleh belakang lah. Ni cerita member dia lah. Member dia yang satu team yang dia tu aku tadi kena weh dia macam tu kan. Macam benda tu macam dia main bunyi tu. Dia macam main bunyi tapi dia tak member tak toleh belakang lah, terus lari lah. Geram tu. Tak ada. Kita tahu kita tengah jalan seorang-seorang. Siapa pula kat belakang yang berdesah-desah ni. Cakap memang cakap boleh tahan juga pengalaman dia ni kan. Sebab selalu memang orang production ni ada ceritanya. Sebab ada salah seorang videographer dekat situ. Budak tu dia baru masuk, dia memang nampak. And dia cakap masa laki saya cerita yang dia kena ni, adalah diorang memang akan standby seorang ustaz tau dekat set. So ustaz ni pula borak lah dengan suami saya. So suami saya cakap tadi saya kena ni kan. Lepas tu budak yang videographer ni tiba-tiba mencelah. Dia kata sebelah abang tu ada tu. Steady. Sebelah abang tu ada bang. Atas bumbung tu ada. Sana ada. Dah kau diam je. Macam tu. Tak payah cerita lah. Benda tu memang ada, dia kata. Ada tu. Buat pula shooting cerita hantu. Kau nak jadi aku. Aku join the crowd. Sebaik baiklah dia tak menjelma saya cakap dengan dia. Sebaik baiklah dia tak menjelma. Kalau tak tahulah. Dia main bunyi. Mengikut. Berat. Tapi kalau kalau yang budak yang cakap ada benda atas tu, dia tak bagi tahu macam mana rupa ke apa, tak ada. Tak ada, dia tak dia cakap ada benda je. Dia ada benda, dia kata standard lah macam tu. Pon tu adalah. Budak tu memang nampak lah. Budak tu memang nampak. Boleh nampak. Memang boleh nampak. Lepas tu dia pula kru dekat situ juga. So diorang ni memang macam redor je lah apa-apa jadi pun. Dah kerjanya macam gitu. Shooting memang dah kisahnya genre pun seram. 5 hari straight shooting waktu tengah malam, memang tengah pagi. Sebab nak mood seram tu kan. Okay dah. Kita habis kat sini lah. Kisahnya untuk penutup 2025 orang kata. Tu 2026 ada benda baru ke? Ada benda baru. Kita mungkin ni boleh panggil ke? Kata filem seram filem seram tahun depan kot, insyaAllah. Kot kita ada bawa, InsyaAllah kita akan cuba bawakan. Ada artis-artis kan. Cuba kau team. Ada kita kau team baik itu je lah. Itu pun kita dah kau team baik dengan Vanida. Kita bawa Vanida Imran cerita skop yang sama lah. Production yang sama. So jadi teaser lah tahun depan ada cerita seram lah ni. Ya betul. Arahan Liana Jasmine. Dia boleh cakap dah sebab dia pun ada post juga. So korang nak tahu kalau lah kita ada kolaborasi dengan diorang, tunggu next year kita bawa siapa pula. Join kita seram. Itu saja untuk Seismik Seram.
kali ni terima kasih sekali lagi sebab sudi tonton kita orang lagi. Setia menunggu sesi seram dan juga sambung lagu itu juga. Jadi terus support kita orang. Tahun depan insyaAllah ada lagi banyak konten-konten yang lagi best, lagi video-video yang menarik. Akhir kata, Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat.